Semuanya sudah terbongkar. Indonesia kata 4 pemain warisan Malaysia itu tiada darah Malaysia. FIFA akan siasat lagi secara menyeluruh. Tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Harimau Malaya dilaporkan bakal menyambut ketibaan kira-kira 7 tonggak warisan baharu menjelang pertemuan menentang Vietnam. Skuad kendalian Peter Klamovski telah mengharungi 2 aksi persahabatan Tier 1 menentang pasukan ke-72 dunia, Cape Verde. Pasukan kebangsaan dalam misi penting untuk melakar kemenangan ke atas Vietnam yang juga juara bertahan ASEAN Championship 2024 pada aksi kedua kumpulan F, pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Malaysia NT baru-baru ini telah mengumumkan ketibaan pemain warisan baharu dari La Liga, Facundo Garces yang beraksi pada posisi pertahanan. Empat pemain lagi diumumkan oleh Malaysia NT iaitu pemain sayap lincah, Emmanuel Machuca di samping 3 pemain lagi iaitu Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado dan juga John Irazabal. Joao Figueiredo yang beraksi di Basak Sehir juga menyatakan hasratnya untuk melangkah lebih jauh bersama skuad kebangsaan di pentas peringkat Asia. Secara peribadi, musim ini amat bermakna bagi saya. Kini, dapat mewakili Malaysia serta berkongsi impian ini bersama anda semua untuk melangkah lebih jauh di peringkat Asia dan dunia benar-benar satu penghormatan. Saya tak sabar merasai sokongan dan kasih sayang daripada para penyokong. Ia sesuatu yang unik dan luar biasa, katanya. Kehadiran pemain baharu ini bakal menambah kekuatan pasukan kebangsaan menjelang pertemuan menentang Vietnam, 10 Jun ini. Malaysia kini memiliki 7 orang pemain warisan baharu termasuklah Hector Havel dan juga Gabriel Palmero. Penyokong Indonesia menggesa FIFA agar menyiasat Malaysia ekoran status pemain warisan yang menurut mereka tidak jelas. Menurut laporan media negara jiran, rata-rata penyokong Indonesia berasa yakin pemain warisan baharu ini tiada kaitan dengan Malaysia. Saya yakin 100% tiada pemain Argentina yang mempunyai datuk nenek Malaysia, atau mempunyai darah Malaysia langsung. Mereka membeli pemain. FIFA pasti akan mengenakan sekatan jika mana-mana negara ASEAN secara rasmi memfailkan bantahan, kata seorang penyokong di laman X. Dalam masa yang sama, penyokong negara jiran turut mengingatkan Malaysia agar tidak mengikut jejak langkah Timor Leste. Timor Leste pernah digantung selepas membawa masuk lambakan pemain dari Brazil untuk beraksi bersama pasukan itu.